Allah telah membina jalan cerita kita, takdir kita, sesuatu yang akan berlaku kepada kita. Cuma bagaimana kita menghadapi takdir tersebut. Kadang-kadang Allah lambatkan benda yang kita minta supaya kita menjadi orang yang sabar. Kenapa nak kena jadi orang yang sabar, tuan-tuan? Kerana Allah nak bersama dengan kita. Allah sebut banyak kali di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan sabar tak? Kalau tuan-tuan sabar, tuan-tuan, dengan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, maka ketahuilah bahawa tuan-tuan sedang berada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dekat. Sebab itu orang yang diuji oleh Allah ni, tuan-tuan, hakikat sebenarnya, tuan-tuan, dia merupakan, tuan-tuan, orang yang tak jauh dengan Allah. Dia tengah sakit, sebagai contoh, ada ahli keluarganya sakit, dia sedang diuji dengan masalah ekonomi, dia sedang diuji dengan masalah kesihatan.